A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkongsian kali ini berkaitan dengan penggunaan fungsi auto edit. Okey, penggunaan fungsi auto edit untuk semua RPS secara harian ini. Okey, kalau tuan-tuan boleh tengok ada bahagian auto, kemudian kita boleh klik di sini ada edit. Okay, apa function edit ini? Okay, pertama kita ambil Isnin sebagai contoh. Untuk kelas yang kelas yang ketiga, Pendidikan Islam. Standard pembelajaran untuk hari Isnin. 1.34.1. 1, 2, 3 saja. Yang keempat ni kita tak nak. Kita nak bawa kepada hari yang lain. Boleh klik ke di button auto ini dan pilih edit. Formula ni akan hilang. Sekali lagi kita boleh klik auto semula, formula akan kembali. Dimasukkan ke bahagian row ini. Kemudian kalau kita klik edit, formula ni akan hilang dan kita dibenarkan untuk edit tanpa menjejaskan formula yang ada pada sebelum ini. Kita boleh delete. Kita nak guna 3 saja. Selesai. Kemudian ringkasan aktiviti. Kita nak guna soal jawab. Boleh klik edit. Perlu tunggu dalam berapa saat semula. Sebagai contoh, formula ni akan kembali. Klik edit. Formula akan hilang dalam masa beberapa saat. Barulah kita boleh edit. Selesai. Kalau kita nak fitkan row ini, boleh klik di row 2 ruangan ini, baris. Di sebelah kiri baris ini. Dia akan fit kepada data yang ada. Itu kegunaan auto edit untuk setiap hari. Kalau kita nak edit, kalau tak perlu edit tak apa, teruskan. Penggunaan ini auto dia akan ambil data daripada ruangan RPT yang ada. Tingkatan Islam, tingkatan 5 sehinggalah tingkatan 1 dan juga subjek-subjek yang lain. Auto edit juga kita boleh masukkan di ataupun function di sini. Bilangan murid, contohnya hadir pada hari yang berkenaan. Seramai, bilangan murid dalam kelas 28. Yang datang 25. 25/28 terus. Diambil data daripada muka depan untuk bahagian kehadiran murid ini. Bilangan murid dalam kelas 25/28 orang murid telah mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Jadi nak ubah di sini pun boleh. Dan nak ubah di sini pun boleh bahagian catatan. Untuk bahagian catatan ini, PDPC dilaksanakan ataupun PDPC ditangguhkan. Kerana cuti peristiwa khas sekolah, jika nak tambah di bahagian catatan ini, boleh ke bahagian data. Boleh edit mana-mana yang tuan-tuan rasakan perlu diubah. Contoh PDPC ditangguhkan sementara menunggu arahan yang tak perlu, boleh. Sementara menunggu arahan lanjut. PDPC ditangguhkan, contoh kerana cuti hari raya Cina. Boleh pergi ke hari Senin balik. Pilih bahagian bawah sekali. Itu cara untuk kita ubah bahagian catatan. Catatan perlu pergi ke data dulu. Untuk auto edit ini, kalau kita nak kembalikan kepada yang asal, klik pada auto. Dan formula akan masuk, dia akan tarik balik yang nombor 4 ini. Iaitu standard pembelajaran keempat. Dan begitu juga untuk button-button yang lain untuk auto dan edit ini. Terima kasih. Perkongsian pada kali ini berkaitan dengan button auto edit untuk
yang berkaitan, yang ada dalam row yang berkaitan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.